bulan Ramadan ni bulan mustajab doa. Siapa yang ada permintaan kepada Allah, maka dia boleh banyakkan dalam bulan Ramadan. Ulang-ulang dalam bulan Ramadan, terutamanya pada waktu-waktu yang mustajab yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ketika sebelum berbuka. Kita sebelum berbuka, hak itulah yang paling kalut sekali. Ayak tak mancuh lagi kan. Ni ayak, kalau aku tak mancuh, siapa tak mancuh? Nu tempit, hak lain semua duk sila depan TV. Kita tak ada budaya sebelum 3-4 minit sebelum buka puasa semua berdoa. 2-3 minit ajak ahli keluarga, handphone tinggal depan. Ni kalau saya tak sebut 2-3 minit, semua buat macam tu. Sekali dengan pak hak panggil tu, dia pun duduk ni juga, duduk tengok mesej, duduk baca. Lepas tu semua diam. Dah ustaz suruh duduk berkumpul, kumpul dah. Berkumpul itu untuk berdoa. Kalau kemas lagi, pak berdoa. Yang tu kemas Yang tu paling kemas kan. Ayah tu, wahai Allah, anak aku Ismail ni puasa. Wahai Allah, terimalah puasa dia, masukkanlah aku dengan dia dalam syurga. Wahai Allah, isteri aku ni puasa, kami puasa. Wahai Allah, sebut nama isteri, nama anak. Terima puasa kami wahai Allah, seperti mana kami berhimpun melakukan amal ibadah kepadamu wahai Allah, himpunkanlah kami sekeluarga dalam syurga Firdausmu wahai Allah. 2 minit, 3 minit berdoa. Ini orang terlepas pandang, no?